Selamat datang semua. Pernah tak anda berhenti sekejap dan terfikir yang alam semesta ni sebenarnya lebih dari apa yang mata kita nampak? Hari ini, kita akan tengok satu cara pandang yang sangat mendalam yang melihat alam ni bukan setakat koleksi benda-benda, tapi sebagai satu siri macam tanda-tanda yang menunjuk ke arah satu realiti yang lagi besar. Okey, jom kita mula dengan satu soalan yang agak besar. Bila anda tengok sekeliling anda, pernah tak rasa macam ada sesuatu yang tersembunyi? Macam ada satu teka-teki, satu misteri, atau mungkin satu kod rahsia yang tunggu untuk kita selesaikan? Nah, sumber yang kita kaji hari ini, dia kata ada jawapannya. Dia kata teka-teki kosmik ni sebenarnya ada kuncinya. Satu kunci yang boleh buka semua rahsia alam semesta dengan kita selak lapis demi lapis. Jadi, jom kita mulakan. Okey, lapisan pertama. Ini yang paling senang sebab kita semua boleh nampak. Ia adalah corak-corak yang sangat berseni. Dalam sumber asal, istilah yang digunakan ialah nakishlar. Inilah yang membentuk, segala-galanya di sekeliling kita. Cuba fikirkan betul-betul. Dari sel yang paling kecil yang kita tak nampak, sampai ke galaksi yang punya besar tu. Kan? Seluruh alam semesta ini penuh dengan ukiran-ukiran yang sangat cantik dan tersusun. Tapi persoalannya, apa benda sebenarnya semua ni? Menurut cara pandang ni, corak-corak yang kita nampak tu, ia bukan terjadi macam tu je. Bukan kebetulan. Ia digambarkan sebagai satu hasil seni yang sengaja dibuat, ditenun dari fabrik realiti itu sendiri. Dan yang paling penting, setiap satu corak tu sebenarnya menunjuk ke arah sang seniman atau pencipta di sebaliknya. Okey, jadi kalau semua ni hasil seni, soalan logiknya siapa pula senimannya, kan? Jom kita masuk ke lapisan yang lebih dalam sikit untuk fahamkan kaitan antara dua ni. Untuk kita faham konsep ni, sumber kita gunakan satu analogi yang memang terbaik. Cuba bayangkan matahari. 7 warna pelangi tu, ia bukanlah matahari, betul tak? Tapi warna-warna tu adalah penzahiran cahaya dan sifat matahari. Macam itulah juga dengan corak-corak ke alam ni. Ia bukanlah Tuhan, tapi ia adalah manifestasi atau penjelmaan bagi sifat-sifatnya yang kita tak boleh nampak. Dan setiap satu sifat Tuhan tu, macam warna-warna matahari tadi, ia menzahirkan dirinya dalam berjuta-juta variasi yang tak terkira kat seluruh alam ni. Setiap satu, daripada sehelai daun sampailah ke bintang kat langit, ia menunjukkan kesempurnaan yang unik, yang tersendiri. Baik, jadi kita dah tahu ada seni dan ada seniman. Sekarang, persoalan seterusnya, apakah bahan yang digunakan? Apa dakwat atau benang yang dipakai untuk menenun semua corak-corak yang hebat ni? Jawapannya terletak pada zarat atau apa yang kita panggil hari ni atom. Tapi dalam perspektif ni, atom-atom ni bukanlah zarah yang bergerak sesuka hati. Sebaliknya, ia dilihat macam sepasukan tentera yang sangat-sangat taat yang diperintah dengan begitu teliti untuk membentuk setiap corak yang kita lihat. Dan skala operasi ni memang tak masuk akal. Sumber kita bagi satu contoh yang akan buat kita terdiam sekejap. Untuk satu tunas pokok tu nak membesar, sekecil kepala pin je tahu. Ia perlukan atom sebanyak ni bergerak dari tanah masuk ke dalam pokok. 125 quintillion. Cuba bayangkan, banyaknya. Memang luar biasa. Dan semua ni membawa kita kepada intipati perbincangan kita. Macam mana sebenarnya keseluruhan proses penciptaan ni berlaku dari satu niat yang abstrak sampailah ia jadi realiti fizikal yang kita boleh pegang dan rasa. Okey, ini satu perkara penting yang kita kena faham. Menurut pandangan ni, penciptaan tu bukan benda yang dah berlaku dan habis. Tak. Ia adalah satu tindakan yang berterusan. Setiap masa, setiap detik, setiap saat. Seolah-olah ada satu ayat baru yang sedang ditulis dengan atom di atas kanvas alam semesta. Okey, slide yang ini, bagi saya inilah kemuncaknya. Sebab ia tunjukkan keseluruhan rantaian arahan dari alam gaib sampailah ke alam nyata. Proses dia macam ni. Mula-mula ada niat. Lepas tu datang keputusan dan perintah. Kemudian bahagian pelaksanaan, di sinilah kuasa Tuhan gerakkan tentera atom tadi. Dan akhirnya, barulah kita dapat hasil nekash atau corak fizikal yang kita boleh nampak depan mata. Betul-betul satu proses yang lengkap dari A sampai Z. Baiklah,
kita dah tengok keseluruhan teori yang agak besar ni kan. Tapi apa gunanya semua ni untuk kita? Apa pengejaran dia? Kenapa penting untuk kita faham proses kosmik ni dalam hidup kita seharian? Kesannya sangat besar. Ia mengubah cara kita pandang realiti. Penderitaan, keindahan, hidup, mati, semua tu bukan lagi nampak macam benda rawak yang terjadi. Sebaliknya, semua ni adalah ukiran-ukiran yang ada makna yang ditenun dalam satu permainan ilahi yang sama. Malah, penceramah dalam sumber kita sendiri kaitkan teori besar ni dengan satu pengalaman peribadi beliau sendiri masa beliau menyaksikan penderitaan. Dan di sinilah kesimpulan paling pentingnya. Bila kita tengok dunia dengan cara ni, kita akan faham dengan satu keyakinan yang betul-betul mendalam bahawa tak ada satu saat pun dalam hidup kita, tak kiralah susah ke, senang ke, yang terkeluar daripada proses dan pentadbiran ilahi ni. Jadi, ini membawa kita kepada satu persoalan akhir untuk anda fikirkan. Kalau betul semua benda di sekeliling kita ni sebenarnya adalah satu ukiran, satu mesej yang menunjuk kepada satu realiti yang lagi agung, soalan untuk anda ialah apa mesej yang anda nampak dalam corak-corak di sekeliling anda hari ini?